Beli basikal. Cabutan bertuah tak menjamin apa-apa. Kalau tak bertuah, apa pun tak dapat. Jadi macam mana? Aku tahu. Apa? Bagi tahulah. Jom, kita buat ni. Buat apa? Tada! Tanah. 50 sen je. Ikhlas. Kalau begitu, rumah Ehsan adalah rumah moden. Rumah yang kebanyakan orang duduk sekarang ni. Mana lagi bagus, cikgu? Rumah moden atau rumah tradisional? Dua-dua pun bagus. Yang penting kita... Dah. Pergi kemas barang-barang korang. Abang nak buang kaca-kaca ni dulu. Lepas tu boleh balik. Baik. Pergi cepat. Lepas tu macam mana? Torang pun jual bingkai cermin pecah. Nak apa? Besok kau pergi pejabat tanah. Carikan aku. Ini mesti nak suruh cek nama tuan tanah, kan? Tak nak lah. Tak baiklah abang ni. Atuk suruh pergi cari je lah. Bawa bertenang semua, bawa bertenang. Cepat, beratur. Ehsan, jangan bawa barang. Jangan bawa apa-apa. Ehsan, tinggalkan beg tu. Jangan lari. Baik, abang. Ehsan, menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas, bahaya. Betul? Bimbang kena renjatan yang terhasil daripada kebocoran elektrik pengecas. Pin. Pinjam satu. Ipin. Bangun sahur. Cepat bangun. Budak-budak ni. Kau sama Opa dengan Kak Ros. Tutup itu dapur. Mari makan Uncle Moto punya warung. Semua ada, semua boleh makan. Semua boleh makan? Angka belanja ke? Ya banyak untuk ke Indonesia tahun depan. Apa cerita nak ke Indonesia pula ni? Tahun depan, Sekolah Ros ada buat program pertukaran murid di antara negara Malaysia dengan Indonesia. Ehsan, tahun-tahun lepas kau ada azam puasa. Tahun ni ada ke? Ada? Aku nak kurus. Mesti nak suruh cek nama tuan tanah, kan? Tak nak lah. Tak baiklah abang ni. Atuk suruh pergi cari je lah. Betul. Kesian Atuk. Sibuklah. Durian! Dengar je dah rasa sedap. Kalau makan, mesti lagi sedap. Apa yang sedap? ABCD. Wah, saya suka. Fizi, duduk. Aku tak sakit. Sini. Kamu batuk, Ma. Sebelum batuk kena kawan-kawan lain, kamu kena ambil suntikan vaksin. Seorang satu tahu? Terima kasih, cikgu. Ehsan, kau dapat isi apa? Ini sama macam susu yang kita minum kat rumah. Oh, nak aiskrim? Boleh. Nah, bawa semua ke dapur. Cepat.
Tunggu apa lagi? Ni baru sahabat selamanya. Korang ada ingat ke hari jadi aku? Kita orang pergi rumah kau.